pekerja, orang yang kena tukar. Dia pekerja. Orang yang boleh menukar, bos atau pekerja? Kita lah bos. Big boss. Maka bos-bos sekalian, tuan-tuan sekalian, inilah. Jangan lupa, kita sebenarnya bukan hina. Kita yang boleh mengangkat siapa yang kita kehendaki dengan izin Allah. Maka bila kita tengok pekerja kita tak bagus, tak ikut kata kita, menjahanamkan syarikat kita, maka kita sebagai ketua, sebagai bos dalam pejabat, tolonglah, tolong tukar pekerja ini dengan pekerja yang lain. Walaupun nampak baru, walaupun tak badak pengalaman banyak, tetapi orang yang jujur berkat syarikat kita. InsyaAllah, jangan takut pada sesiapa. Yang telah termakan budi, sebenarnya bukan budi sesiapa. Budi Allah yang banyak kita makan. Ini udara yang kita sedup milik Allah. Langit yang kita junjung bukan milik TUDM, milik Allah. Bumi yang kita pijak bukan hak jabat tanah, tapi milik Allah. Darah yang mengalir dalam tubuh kita, milik Tuhan, beri pinjam kepada kita. Maka wajib kita kena balas budi Allah, iaitu juntuhkan kebatilan, tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran, bersamalah dengan orang-orang yang baik-baik. Jangan sekali-kali bersama dengan orang-orang jahat. InsyaAllah, jangan takut kepada sesiapa. Kemenangan kita adalah kemenangan rakyat keseluruhan. Bukan kerana ekonomi. Memang penting ekonomi. Memang penting kemajuan. Memang penting pasarana di dalam hidup kita. Tetapi itu nombor dua. Nombor satu lagi. Nombor satu sekali, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, saya sendiri pun tak sabar-sabar untuk melihat sebuah kerajaan yang baru, yang bersih, yang amanah, yang cekap, yang telus, yang bukan menggunakan slogan rakyat didulukan, tetapi mana rakyat disanjung dan rakyat itu diberi kemudahan, kesaksamaan, keadilan sama seperti pemimpin. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah pertemuan kami pada malam ini. Jadikanlah pertemuan kami, perhimpunan kami pada malam ini merapatkan lagi ukhuwah di antara kami. Jadikanlah apa yang ada dalam hati kami sedikit gerun kepada musuh-musuh kami, hilangkan terus hingga rasa berani kepada musuh-musuh kami. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak mampu untuk menghadapi segala tipu hailah yang telah dirancang kepada kami nanti. Maka Engkaulah sebaik-baik wakil. Maka tolonglah, balaskanlah, hapuskanlah, jatuhkanlah segala tipu daya mereka terkena kepada diri mereka sendiri. InsyaAllah, kemenangan yang kami buru ini bukan kerana untuk mendapat kekayaan, tetapi untuk menegakkan arahanmu, iaitulah amal ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kekuatan kepada orang-orang yang dalam hatinya nak bersama dengan kami, tetapi rasa segan dan seumpamanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemenangan kepada Islam, kepada rakan-rakan kami yang bukan Islam, iaitu bersama-sama berpakat, bersama-sama memikul satu tanggungjawab mengembalikan kegemilangan negara Malaysia yang saksama dan adil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi takbir. 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 Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap yang bermula akan berakhir. Jangan lupa 5 hari bulan. Jangan lupa kutip sampah. Jangan tinggalkan apa-apa pun peninggalan. Bersihkan seperti yang tuan-tuan demonstrasi untuk bersih. Tunjukkan keikhlasan tuan-tuan dan kesungguhan. Bersihkan tempat yang tuan-tuan duduk. Dan tinggalkan kawasan ini dalam keadaan suci dan bersih. Kita akhiri majlis kita dengan sama-sama membaca doa wedah. Dipersilakan Ustaz Azmi. Okey, bismillahirrahmanirrahim.